Say. Oh, salam satu Malaysia, salam bahagia, salam mani, okey. Hari ni gua ada dengan si Ajab buat Munawir. Datang studio gua ini ha. Dia nak suruh gua adjust sikit kat gua pasal gua dengar cerita dia nak main kat Johor. Dia nak pergi tempat Tempat benda tu kan. Okey, jadi gua nak tanya dia lah apa perancangan dia setelah dia praktis ni dalam minggu-minggu ni. Dia nak pergi ke tempat Jadi orang standby. Apa kata Ajak? Tolong adjustkan. Assalamualaikum Pok Kosong TV punya follower. Say. Okey, ni untuk projek terbaru Melissa. Kita nak buat Melissa 35 tahun gegar Bumi Selatan. Konsep bersama line up Melissa lah. Brother Alif, line up siapa anak tari Melissa? Siapa? First gitar, second gitar, bass dan drum semua siapa je? Bass dulu lah kan? Pak Munawir. Perancangan line up terakhir Melissa, Brother Alif, Boy, Faris, Undertaker. Undertaker ada? Lepas tu Ancoy. Ada? Itu line up Melissa yang terakhir, Bob. Lu kutip kat mana dia orang semua ni? Kutip seorang-seorang. Tapi malangnya Ancoy tak dapat nak join, Bob. Tak apa siap, Bob. Jadi pakai black lah. Jadi pakai black daripada Melissa Band. Okey. Alright. Pakai black daripada Melissa Band. Lepas tu drummer, gitaris. Mionte pula tak siap, Bob. Tu pasal praktis macam black hari tu, Bob. Itu aku tak tanya lu pada praktis pasal gua tengok ada Mak Janggut tu buat Undertaker Aku tak masuk campur lah. Pasal gua ni macam gua tak nak tak apalah praktis lah. Praktis gua nak jalankan tu. Tapi ini gua nak tanyalah. Mionte sakit. Allah. Sakit, Bob. Sakit dia tak boleh. Dia macam black, kena macam black gitu. Okey. Dia punya pinggang sampai ke bawah tu kaki sebelah kiri. Ganti kejap dia pula. Okey. Tak boleh nak bangun, dia boleh lah laki. Habis sekarang dia makan basking macam mana tu? Tak tahu dia nak buat lah. Aduh. Support lah dia sikit, bagi duit sikit apa kan. Support dia lah. Sama-sama ke. Sakit kan. Ya, member-member yang tengok buat Concern TV ni, YouTube channel ni, support lah. Kita sama-sama support lah Mionte kita dalam keadaan sakit jugalah Gua pun tak tahu juga Ajak tu, baru gua tahu ni. Pasal gua lama tak buat, pasal gua dah atur rancangan gua buat Concern TV ni, YouTube ni gua dah atur rancangan gua nak jumpa banyak hati-hati gua tak nak cakap lah. Pasal gua dah tag semua. Cuma masa dan ketika, lepas tu gua akan jalan lah. Gua akan jalan. Yang last kali tu nanti kita sama-sama tengok lah. Nanti gua tak gua dah standby, dah steady semua. Okey. Jadi dekat Johor tu berapa bulan dan apa kau punya untuk penduduk datang support macam mana ni? Dia konsert dia dilangsungkan di City Plaza Rooftop Coliseum City Plaza. Okey. Rooftop konsert ni dengan sound system yang best lah. LED sekali background. Kita begini dulu salam tak salam. Dah bukan salam tadi. Mana ada? Berada dah jadi artis belakang. Itu Sky. Jadi Mionte tak dapat nak join untuk konsert ni rasanya. Tapi kami berusaha jugalah kalau boleh supaya dia join jugalah kan. Tapi yalah sebab dia dah sakit, jadi pakailah Sky daripada QG Sky Band. Sky ni pun dia bukan Melissa gitaris pun dia, tapi dia permanent sessionist lah. Kalau apa-apa boleh panggil dia lah. Jadi yang kau tengok yang lu ambil buat Undertaker ni, dia lah memang Melissa lah dulu. Ni kalau projek ni panggil dia lah. Nasib baik lah ada benda tu. Pasal apa? Pasal sebenarnya untuk Melissa Band ni Mionte ni kan kalau show kat Johor ni, tapi sekarang nak set up pakai dia lah kira. Okey. Bukan Melissa Band lah, featuring Alif Mirok. Okey. Tapi sekarang ni Melissa dah 35 tahun, Bob. 35 tahun lah. Kita tahun 90, Bob. Sekarang kita tahun 2025. Gua 37. Gua 35 tahun. Berapa? 25 tahun? 35 tahun dah, Bob. Gua 37 umur. Kan? Sekarang dah 2025. Mana dah 35 tahun lah. Tak? 1960, Bob. Ui, impak je bukan tahun 2000 Melissa kita sama 90. Ni 2025 dah 35 tahun, Bob. Yang kita duduk kat balai tahan Bini tu, Bini takut berhenti tu. Itu dengan ke polis. Oh Nabila, lambang cinta yang telah layu. Gua saja acak tu je. Alif sorry je
Okey. Aja gempak sikit mah. Kau jangan ambil gua nyanyi kan. Okey. Okey Ajak. Jadi kata-kata semangat terakhir untuk pengikut-pengikut lu, pengikut Malaysia, pengikut YouTube lu, semua cakap untuk diorang, pesanan diorang. Pesanan kat mana-mana member berada kita nak sampai kat tempat ni. Okey, ini adalah antara agenda kami yang kedua. Ya, kuat sikit. Yang pertama itu yang konsert dekat Gegar Kuala Lumpur yang masa kita orang dapat dana gagal. Gagal ya. Jadi ini yang kedua kita tak akan gagalkan lagi. Kita buat satu konsert Melissa 35 tahun. Jadi kita perform mana yang ada lah. Ada Alif, ada Haris, ada saya dan juga gitaris jemputan dari Sky, daripada KG Sky Band dan juga drama Black daripada Melissa Band. Malaysia Band. Okey. Kita buat konsert ni Gilang Gemilang Melissa 35 tahun Gegar Bumi Selatan. Alhamdulillah. DJV. Sebab Melissa ni dia dah memang sinonim dengan Singapura. Recording album pertama Singapura, album kedua Singapura. Ya, Singapura. Album ketiga Okey, itu dia lah. Singapura. Jadi kita nak bagi satu penghargaan untuk peminat Selatan tanah air. Selatan. Okey, untuk sebentar kita bagi Ajak tarik sikit chorus, tarik. 1 2 3 Melissa, tarik. Nabila. Oh Nabila, lambang cinta yang telah layu hingga kini. Oh Nabila, Takkan lupa mengingatimu. Kau tunggu sana orang-orang JB. Melissa akan sampai untuk bersama-sama dengan peminat-peminat di sana. Okey. Okey, kita teruskan lagi bersama-sama dengan Bob Concern TV. Salam bahagia, salam satu Malaysia, salam Banani. Assalamualaikum. Say. Bye bye.